Exober ni pula dia kerja dia turun naik. Hari-hari dia turun naik. Itulah punca dia jadi macam ni. Tengok ni, leaking. Okay gang, kembali lagi bersama Transmatic Autobahn. Okay, korang tahu tak, korang punya kereta punya exober sebenarnya ada satu benda yang menyebabkan exober korang leaking Tengok macam ni, kat ini kat kita orang ada sebiji. Kau tengok ni. Okay, ni adalah exober untuk BMW, okay, model X1 yang ada kat belakang kita orang ni. Okay, kereta ni datang itu kat kita orang masa dia servis, kita ada recommended kat dia untuk buat exober stopper lah. Masa tu exober dia tak bocor lagi tau, okay, tapi kita dah advise kat owner untuk tukar exober stopper ni Ni adalah exober stopper. Masa tu kita dah advise owner untuk tukar exober stopper, tapi owner cakap dia nak KIV dululah, alright. Dan minggu ni dia datang untuk buat exober stopper, tapi bila kita bawa naik jack kereta dia, kita check apa dah jadi dekat exober dia dah bocor. Okay, sebab apa exober dia bocor? Okay, inilah punca dia, exober korang bocor sebenarnya. Exober korang sebenarnya kat dalam dia ada minyak, okay, dan dia ada minyak, dia ada shaft untuk turun naik lah. Okay, macam kau tengok ni shaft ni turun naik. Dan dia ada oil seal tau sebenarnya kat sini. Okay, kat sekeliling ni ada oil seal. Bila exober stopper korang pecah ataupun geput macam kita ni okay, dia pecah dan dia reput. Benda ni duduk tegak macam ni. Okay, exober stopper ni pecah, reput. Dia pergi mana? Dia pergi mana lagi kalau bukan kat sini? Dia akan duduk kat sini tau. Nampak ni macam kereta ni tengah jadi sekarang ni. Dia akan duduk kat sini. Dalam ni ada oil seal. Benda tu tersumbat lah. Okay, dia menyebabkan oil seal tu tak dapat berfungsi dengan elok. Okay, exober ni pula dia kerja dia turun naik. Hari-hari dia turun naik. Itulah punca dia jadi macam ni. Tengok ni, leaking. Okay, gang. So, korang kat luar sana, kalau korang pergi hantar kereta korang, servis kan. Okay, nak check suspension, mintalah korang punya mekanik untuk check korang punya exober stopper. Dah pecah ataupun tidak, dah reput ataupun tidak Sebab exober stopper, kalau dia dah pecah, dia dah reput, walaupun exober korang elok lagi exober elok lagi ni, turun main semua cantik lagi. Tapi disebabkan exober stopper korang reput, dia akan menyebabkan exober korang leaking. Lepas tu, dah leaking memang jahanam lah cerita dia. Kau nak cek tempat, nak servis, nak repair kereta korang, yang ada buat checking ke, datang kat kita orang, korang datang untuk servis punya hitam sekalipun, kita akan buat full inspection ataupun full check lah condition kereta korang tu, dan kita akan bagi tahu korang punya condition kereta macam mana lah kepada korang yang berada dalam hampiran Putrajaya dan juga Seberjaya. Nak cari tempat, nak servis, nak repair ke, nak check aircon, engine, gearbox, okay, suspension part ke sekalipun, boleh Roger kita on Transmatic Autobahn. Kita buka daripada Sabtu sampai hari Khamis, gang. Papa Roger.